Pada Disember 2006, komuniti alam maya di Malaysia dan 8 negara lain di Asia dikejutkan apabila akses internet mereka terganggu. Ini berikutan gempa bumi bermagnitud 7.1 skala Richter yang melanda selatan Taiwan. Gangguan itu turut menjejaskan pelbagai sektor dengan yang paling ketara ialah operasi bursa saham dan pasaran kewangan serta perbankan dari Jepun sehingga ke Australia. Gangguan akses internet dan komunikasi di Malaysia berlarutan beberapa hari, manakala di negara lain mengambil masa hampir 3 minggu untuk kembali normal. Menyedari kelemahan itu, Telekom Malaysia mengambil inisiatif untuk meningkatkan lagi jumlah rangkaian kabel dasar laut ke beberapa buah negara lain. Laporan seterusnya bersama wartawan kami, Tengku Faizah Tengku Yusof. Kabel dasar laut berdiameter 69mm ini mampu membawa trafik suara dan data domestik serta 99% jumlah trafik antarabangsa. Ia sekaligus menggambarkan peranan penting sistem kabel ini dalam menghubungkan Malaysia dengan dunia luar. Kabel dasar laut ni kita daripada 5 daripada 9 yang kita ada tu adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai hub ya, di Asia Pasifik sebagai contohnya. Kita banyak kabel daripada Eropah, Middle East, South Asia, daripada Amerika, daripada Asia Pasifik lain yang masuk negara kita. Jadi itu menjadikan kita lebih atraktif sebagai hubbing destination untuk Southeast Asia. Rantau Asia Pasifik seringkali terdedah kepada pelbagai aktiviti seismik yang berbahaya terhadap kabel dasar laut. Justeru, aktiviti baik pulih memerlukan perancangan dan koordinasi teliti serta melibatkan kerjasama pelbagai pihak dan negara. Oleh itu, kebanyakan sistem kabel dunia dimiliki secara bersama oleh beberapa ahli konsortium pengendali dan Telekom Malaysia adalah antara ahli konsortium yang terbabit. Konsortium turut bertindak menghantar pasukan khas bagi kerja-kerja membaik pulih jika berlaku insiden kabel internet dasar laut yang terputus, sama ada disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi mahupun tsunami. Dalam masa yang sama, pasukan lain mengalihkan trafik internet dan data ke rangkaian kabel lain bagi memastikan gangguan minimum kepada pelanggan sepanjang kerja-kerja membaik pulih dilakukan. Sementara itu, titik-titik daratan kabel ini lazimnya berada di kawasan yang mempunyai trafik marine yang minimum. Ini bagi mengurangkan risiko kabel mengalami kerosakan disebabkan oleh sauh kapal dan operasi buka tunda. Sekitar perairan Malaysia merupakan shallow water, iaitu kedalaman dia agak cetek lah. Jadi itu memerlukan penanaman kabel sedalam antara 2.5 meter ke 3 meter. Jadi setengah kawasan yang agak sukar dan agak complicated dan mungkin kawasan-kawasan yang terbabit dengan eksplorasi minyak oleh oil and gas companies lah. Jadi di situ kita mungkin memerlukan sedikit masa dan sedikit perbincangan dengan pihak-pihak tertentu laluan mana yang lebih sesuai lah. Dasar laut yang mempunyai cerun berpasir atau bergelodak dipilih supaya kabel boleh ditanam bagi mengurangkan insiden kerosakan. Kawasan yang tidak mempunyai arus deras turut diberi keutamaan ketika proses penanaman kabel dilakukan. Ini bagi membolehkan kedudukan rangkaian kabel tertanam rapi, seterusnya tidak mengubah kedudukannya jika berlaku pergerakan pada permukaan bumi. Sistem kabel dasar laut di Melaka ini merupakan titik pendaratan bagi sistem kabel Batam Dumai Melaka, iaitu sebuah sistem kabel dasar laut gentian optik jalur lebar tinggi yang dibangunkan bersama di antara Malaysia dan Indonesia.
Ia memulakan operasi pada awal Januari 2012. Sistem kabel antarabangsa terbaru, Bay of Bengal Gateway, akan menghubungkan Malaysia dan Singapura kepada Oman dan Emirat Arab Bersatu dengan sambungan ke India, iaitu melalui Mumbai, Chennai dan Sri Lanka. Sistem kabel ini dijangka membawa trafik komersial menjelang akhir 2014. Pembinaan kabel seumpama ini dilihat penting terutamanya di zon terdedah gempa bumi di sekitar rantau lautan Pasifik. Telekom Malaysia mempunyai kapasiti lebih 10 sistem kabel dasar laut merentasi lebih 60,000 batu laluan gentian seluruh dunia. Ia termasuk laluan kabel yang digunakan bagi membawa data trafik di antara rantau Asia Pasifik dan Amerika Utara. Saya Tengku Faizah Tengku Yusof, jurnal bernama